بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الحمد لله والحمد لله حمدا لربنا خصنا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود معدن الكرم والجود وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن التعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة العصر والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, dipuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda anda, saudara muslim muslimat, tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur, diberikan kesihatan yang baik, diletakkan, dijaga diri kita, diletakkan di tempat-tempat yang baik, pada waktu yang baik, melakukan kebaikan. Moga-moga saling membantu kita dalam perkara kebaikan, tak putus. Moga-moga kita ini tak putus, sentiasa dalam kebaikan, saling membantu dalam perkara kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling membantu kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan tidak saling membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Jadi alhamdulillah, kita dah melangkah masuk, berlalu daripada kita bulan Ramadan, masuk kita ke dalam bulan Syawal, masuklah kita ke dalam bulan Zulqa'dah. Di masa dalam bulan Syawal kita tahu kenapa maknanya Syawal. Masa dalam bulan Ramadan kita tahu kenapa maknanya dinamakan sebagai Ramadan. Dinamakan Syawal diambil daripada kalimah tashala, yakni mengangkat sesuatu. Syala syai'un, meninggikan sesuatu ataupun mengangkat sesuatu. Itu makna Syawal. Ketika ditanya apa yang ditinggi, apa yang diangkat dalam bulan Syawal, begitulah kata hikmah para ulama, laisal 'aid liman labisa jadi walakin al-'aid imanuhu sadid. Akan tetapi hari raya itu adalah apabila bertambah keimanan. Bukanlah hari raya itu yang memakai pakaian-pakaian yang baru, tetapi hari raya itu yang bertambah keimanan. Jadi begitulah makna Syawal. Habis daripada bulan Ramadan, datang bulannya nama Syawal. Peningkatan daripada apa? Keimanan, kedudukan kaum muslimin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah, moga-moga memahami benar kita makna Syawal. Dan habis dah daripada kita bulan Syawal, habis dah bulan raya puasa, habis dah. Tapi jemputan tak habis-habis lagi, masya-Allah. Masih ada lagi jemputan open house dan sebagainya. Itu silap-silap sambung sampai raya korban, ayam bertasyrik. Itu 13, 14, 15 Zulhijjah. Jadi alhamdulillah kita di Malaysia masih lagi aman, tenteram. Perang pun tak perang, rumah terbuka. Minyak 2-3 kali ganda naik, rumah terbuka, kena pergi juga, masya-Allah. Alhamdulillah, itu Allah campak ketenangan kepada kita lah. Tenang. Bagaimana keadaan minyaknya, perangnya dan sebagainya, tetap lagi kita ni ada kewarasan, dipelihara oleh iman. Sebahagian negara naik minyak, rusuhan, habis, hancur. Minyak pun tak dapat, akhirnya apa pun tak dapat. Jadi begitulah kita dalam menjaga keamanan. Jadi alhamdulillah, masih lagi Timur Tengah perang dan sebagainya. Tetapi itu khabar, itu peperangan ni ya. Tetapi tetap juga dia akan melalui ke tempat kita. Dan itu bukannya khabar angin, dan dia bukan teori konspirasi lah. Dia perlahan-perlahan, nak tak nak, fakta-fakta itu akan datang. Dan dia akan dihinggap ke tempat kita. Kerana itu daripada hadis Rasulullah SAW. Habis selesai kita daripada Zulqa'dah. Kenapa nama Zulqa'dah ni kan? Jadi habis Syawal dah masuk Zulqa'dah. Zulqa'dah ni diambil daripada 2 kalimah. Satu Zu Al-Qa'dah, seperti mana Zu Al-Hijjah, Zulhijjah, ataupun disebut Zu Al-Qarnain, Zulqarnain, yang memiliki 2 tanduk. Qarnain 2 tanduk, Zulqarnain. Jadi Zulqa'dah ni
bulan yang di dalamnya memiliki duduk-duduk. Apa makna duduk-duduk? Santai-santai. Orang Arab jahiliah menamakan Zulqa'dah ni sebagai bulan duduk-duduk di dalamnya. Maksudnya apa? Kerana dia bila sudah masuk dalam bulan Zulqa'dah, dia termasuk daripada 4 bulan haram. Jadi 12 bulan, kita ada 12 bulan. Inna 'iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di Allah tu ada 12 bulan yang telah ditetapkan di hari Allah mencipta langit dan bumi, dan 4 daripada 12 bulan tu bulan haram, bulan yang mulia. Jadi bulan yang antara bulan yang mulia itu katanya Rasulullah SAW, salasun mutawaliyat, 3 yang bercampur, berhubung antara satu sama lain, bersambung. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu terpisah bulan Rajab. Jadi bila masuk dalam bulan Zulqa'dah ni, kerana dia termasuk daripada bulan yang dimuliakan, orang-orang Arab, masyarakat jahiliah, bila masuk dalam bulan Zulqa'dah ni lagilah dia dah berhenti perang. Dia duduk di tempat masing-masing, dia duduk di perkampungan masing-masing. Kabilah-kabilah ni di gencatan senjata. Itu makna dia. Sebab itu dinamakan sebagai bulan Zulqa'dah. Bulan duduk-duduk gencatan senjata. Dihentikan segala peperangan antara kabilah dan permusuhan antara kabilah dan sebagainya. Bila masuk bulan haram, bulan Zulqa'dah, tidak ada lagi peperangan. Termasuk juga benda itu berlalu di dalam Islam. Bila masuk dalam bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, semampunya Rasulullah akan buat. Tidak ada peperangan dengan kaum musyrikin. Jadi begitulah bulan Zulqa'dah. Alhamdulillah, semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik, diberikan ketentraman hati, ketenangan jiwa, dijauhkan daripada fitnah-fitnah, sentiasa menjaga hati kita tetap dalam keadaan tenteram, selamat, sejahtera insya-Allah. Kita sampai bab 17 ke 16? 16 dah kan? Tentang Fathul Mekah dah kan? Dah kan? Tentang topi besi. Ini cuma cerita tentang perang. Muka surat, daripada muka surat 14, bab cerita tentang pedang Rasulullah. Habis bab tentang pedang, cerita tentang baju besi Rasulullah. Habis cerita tentang baju besi, topi besi Rasulullah. Masuklah kita kepada bab yang ke-17, iaitu muka surat 85, babu ma ja'a fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang imamah. Imamah ni apa? Serbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi serban ni apa? Katanya para ulama, serban ni ma ya'umur ra's, apa yang dililitkan di kepala. Itu secara bahasanya. Secara bahasanya, ma'ammar ra's ataupun ma ya'umur ra's, apa yang dililit di kepala itu serban. Tengkolok kira serban tak? Kalau dari segi bahasa, serban tak? Serban sebab dia dililit. Apa lagi apa benda yang dililit? Orang-orang petani itu kan? Petani, orang-orang kalau masak jual nasi dagang tu kan? Orang Terengganu kita kan? Jual nasi dagang, lilit apa? Kain pelikat dekat kepala, kain bedak, kain pelikat dan sebagainya. Itu dari segi bahasa kira serban tak? Serban. Orang sing lilit kepala dekat atas kepala, dia kira serban tak? Dari segi bahasa kira serban. Tapi dari segi syariat, dari segi syaraknya, itu dipanggil serban tak orang sing tu? Tak dipanggil serban. Bahasa je panggil serban. Kerana apa yang terlilit di atas kepala, ma ya'umur ra's, itu dikira sebagai serban. Tetapi dari segi syariatnya, itu lebih mulia lagi. Katanya para ulama, kullu ma yuq'adu 'ala ar-ra'si wa yulaffu wa yukawwiru fi qasd ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dililit, apa yang dilipat, yang dililit di atas kepala bi qasd ittiba'in Nabi, dengan niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah disebut sebagai serban. Itu sunnah Rasulullah. Serban ni dia bukan adat masyarakat Arab, bukan adat. Orang kata tak payah pakai serban ni tak sunnah, itu pakaian adat bangsa Arab sahaja. Rasulullah kata Rasulullah pakai serban bukan sebab moyang-moyang aku pakai serban. Tak, Rasulullah tak kata begitu.
Rasulullah kata, aku pakai serban kerana setiap kali malaikat Jibril datang bertemu dengan aku, itulah pakaiannya. Jadi aku pakai serban. Nak bagi tahu bahawa serban ini bukan pakaian adat di bangsa Arab. Begitu juga tudung labuh, burdah itu bukan pakaian adat bangsa Arab. Itu pakaian syariat Islam. Tuan yang dirahmati Allah, ibu dan ayah saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nanti kalau kita ada kesempatan pergi Mekah, Madinah, nanti ziarah ke muzium-muzium adatnya bangsa Arab dekat sana. Dan kalau ziarah muzium Quran, memang tak jumpa pakaian-pakaian adat bangsa Arab. Cari pakaian-pakaian adat bangsa Arab. Pakaian wanita itu tak ada satu pun yang menutup kepala. Itu pakaian adat bangsa Arab. Siapa kata pakai burdah, ada yang kata pakai burdah, sebab apa pakai burdah? Sebab duduk dekat tanah apa? Tanah Arab, padang pasir, hamuk dan sebagainya, sebab tu pakai burdah. Tu orang Afrika tak pakai burdah ni. Nah, jadi burdah, tudung labuh, serban itu bukan pakaian adat bangsa Arab, tetapi itu pakaian syariat Rasulullah SAW. Jadi dia satu pakaian yang mulia. Dia pakaian itu mahkota para ulama, mahkota orang-orang soleh. Itu pakaian serban dan rida dengan apa? Lagi kayu sugi, beli kayu sugi tapi tak bawa, serban pun tak pakai, rida pun tak bawa, habis semua lucut semua. Ini mengajar sampai tak beramal ni contoh dia. Tapi insyaAllah, moga-moga insyaAllah dan akan datang kita hari-hari yang lain kita amalkan insyaAllah. Jadi ini pakaian ulama. Tapi hari ini yang menyedihkan kita apabila sanggup produksi perfilman ni, sekalipun dia nak menyebarkan tentang kesesatan agama, dia sanggup pakai pakaian serban tu untuk merosakkan image serban. Tu filem apa nama? Saya tak tahu nama dia, tapi tahu nama watak dia. Sebab saya marah sangat, saya tak sanggup nak tengok filem tu. Dia tak sesuai. Sekalipun dia nak menunjukkan tentang keburukannya satu-satu kelompok yang sesat dalam Islam, dibuatnya filem, dipakaikan pakaian yang Masya Allah, pakaian Rasulullah, dirosakkan pakaian. Dan kata-katanya, skripnya, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca di dalamnya, itu sangat-sangat menjatuhkan maruah agama Islam, maruah imej Islam syariat, dan juga menjatuhkan maruah pakaian mulianya orang-orang soleh dan para ulama. Dan itulah pakaian Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Moga-moga kita kaum muslimin di akhir zaman ni dipermudahkan oleh Allah SWT untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW daripada sekecil-sekecil perkara, termasuk daripada kayu siwa, termasuk daripada pakaian selendang rida, termasuk daripada bercelak di setiap malam. Kita dah baca bab celak ni awal lagi ni, daripada bab berapa tu, bab ketiga ke keempat ni tentang bab celak Rasulullah. Tapi apakah kita dah beramal dengan bab celak tu? Amal tak? Sebelum tidur beli tak celak? Ni kita masuk bab serban. Dan moga-moga Allah bagi kekuatan untuk kita beramal dengan pemakaian serban. Walaupun bukan setiap hari, paling tidak seminggu sekali. Bila seminggu sekali nak pakai pakaian serban tu? Bila nak pakai dia? Hari Jumaat. Alim ke tak alim ke, hafal Quran ke tak hafal Quran ke, apa pun pekerjaan kita, pakai serban di hari Jumaat. Bayangkan kalau satu taman ni kan dia solat Jumaat ni kan. Solat Jumaat ni, bayangkan yang keluar rumah lelaki-lelaki semua pakai serban, duduk saf depan, saf 2 ke 3. Semua pakai serban. Serban ni satu pakaian izzah, kemuliaan bangsa Arab, dan bukan hanya bangsa Arab saja. Jadi pakaian izzah, kemuliaan pakaian orang-orang Islam. Bayangkan laki-laki semua pergi solat Jumaat pakai serban. Kalau tak mampu pakai serban, pakai kopiah putih. Sebab hari Jumaat. Tak mampu juga pakai kopiah, jangan bagi alasan. Jangan bagi alasan. Kopiah putih RM2 dia yang getah tu sarung. Bayangkan kalau semua kaum muslimin hari Jumaat dia pergi Jumaat pakai kopiah, seragam semua seluruh negara, itu akan memberi kegentaran kepada orang-orang
kafir. Itu syiar tu, keluar daripada rumah hari Jumaat, keluar daripada pejabat-pejabat, keluar daripada tempat kerja, semua pergi menuju ke masjid. Yang lelaki-lelaki pakai pakaian putih. Semua nanti orang-orang India, Cina yang kafir ni, dia tengok, kenapa hari ni semua lelaki pakai kopiah? Hari ni sangat-sangat kurang kita. Dah lah kita tak mampu hidupkan sunnah pakai putih hari Jumaat. Kopiah pun tak pakai, kepala telanjang begitu solat. Itu sebenarnya kekurangan kita. Itu satu kekurangan. Itu tak ada uzur lagi dah. Itu satu kekurangan. Jadi bayangkan apabila semua orang-orang lelaki keluar ke masjid-masjid dan surah Jumaat, semua pakai kopiah. Apabila seseorang itu menghidupkan sunnah Rasulullah, itulah tanda kemenangan. Seperti mana dihidupkan sunnah siwak dalam peperangan, Allah campakkan kegentaran kepada hati kaum muslim, kaum kafir yang menyerang kaum muslimin itu. Allah campakkan kegentaran dalam hati mereka sebab apa? Sebab mereka siwak ni. Bila mereka siwak, benda yang dilihat tak logik pun. Kenapa orang Islam hari ni tiba-tiba mereka saling memberus gigi, mengasah-asah gigi mereka dengan kayu? Dengan sebab macam tu pun, maka lahir Allah letakkan kegerunan dalam hati orang-orang kafir. Sebab ikut sunnah. Jadi bila hari Jumaat ni kita ikut sunnah, mungkin kita tak ada apa-apa strategi pun, tak ada apa-apa niat, automatik nanti dicampakkan kegentaran, kegerunan kepada orang-orang kafir. Daripada situlah dia akan menghormati izzah, kemuliaan orang Islam. Hari ini mereka suka pijak-pijak kita keluar peraturan, kita keluar perlembagaan, mereka ketawa-ketawa je. Mereka tak ikut sebab apa? Sebab kurang daripada kita juga sendiri sebenarnya. Kurang memuliakan apa yang sepatutnya dimuliakan oleh Allah. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, "Man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah daripada sunnah-sunnah, daripada syariat Rasulullah, itu tanda hati yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia ada haibah dia ada kewibawaan dia tersendiri. Itu kenapa kadang-kadang kita jumpa ulama, kita gentar, kita takut, kita gerun tengok dia. Beza dengan kita jumpa orang-orang yang lain, kerana ada takwa dalam hati. Jadi bila takwa ni kita tu akan memberi kesan pandangan orang kafir kepada kita. Itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam bab serban ni, wa bihi ilai hadatsana Muhammad bin Bashar, muka surat 85, bab yang ke-17. Hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Hammad bin Salamah. Hadatsana Mahmud bin Ghailan hadatsana Waqi' an Hammad bin Salamah an Abi Zubair an Jabir. Qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yawm al-fath wa alaihi imamatun sauda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Mekah, ketika itu pas di hari pembukaan kota Mekah tahun ke-7 Hijrah, tahun ke-8 Hijrah. Wa alaihi imamatun sauda, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai serban berwarna hitam. Dalam hadis ni hadis yang sebelum disebutkan ketika Fatul Mekah Rasulullah pakai mirfar. Dakhala Makkah wa alaihi mirfarun. Rasulullah masuk kota Mekah di hari pembukaan kota Mekah, Rasulullah pakai topi besi. Jadi bila bersambung hadis ni, Rasulullah pakai yang mana satu? Rasulullah pakai serban ke Rasulullah pakai topi besi? Jawapannya kata para ulama dalam mensyarahkan hadis ni, dalam hadis Syama'il Muhammadiyah ni, dalam Rasulullah pakai serban, luar Rasulullah pakai topi besi. Macam tu. Jadi bila dibuka topi besi, ada hadis mengatakan Rasulullah pakai serban. Begitu. Jadi dua-dua Rasulullah pakai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika kita nak memakai serban ni, ada adab-adab yang perlu kita patuhi. Disebutkan di sini yang disusun para ulama kita. Antara adab-adab yang memakai serban itu adalah yang pertama, ketika kita memakai serban itu pakai dengan niat yang pertama untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan katanya para ulama, ketika nak pakai serban, niat yang baik-baik. Apa tujuan kita pakai serban? Kenapa kita nak kena pakai serban? Selain daripada ittiba' sunnah, untuk mengikut sunnah Rasulullah SAW, apa tujuannya? Itu.
supaya dengan serban yang aku pakai ni, dengan pakaian sunnah ini, moga-moga dapat menjaga hatiku. Moga-moga dengan pakaian serban ni Allah jauhkan diri aku daripada perkara-perkara yang lalai, perkara-perkara maksiat. Moga-moga dengan berkat aku pakai serban hari Jumaat ni, Allah bagi kesihatan yang baik. Boleh tak macam tu? Boleh. Itu niat, dan itu juga doa dan tawasul. Moga-moga dengan aku pakai serban ni, tawasul dengan amal sah lah. Sah. Itu yang orang doa dalam gua tersekat tu kan. 3 orang doa dalam gua tu kan. Kita Riyadhus Shalihin. Dia doa dengan tawasul dengan amal dia. Jadi bila kita pakai serban hari Jumaat, itu amal dah, amal soleh dah. Amal soleh. Dan bila kita pakai serban hari Jumaat itu, kita doa apa yang kita nak doa dengan berkat kita pakai serban hari Jumaat tu. Nak soleh, nak lancar urusan, nak diberikan kecerahan hati dan fikiran, memudahkan urusan anak belajar. Walaupun untuk orang lain rasa macam tak ada kaitan, tapi sebenarnya itu doa. Dan dia tawasul dengan amalan. Katanya Rasulullah SAW, "I'tamu tuzadu hilman." Pakailah serban, tuzadu hilman, akan menambahkan apa? Ketenangan. Bertambah-tambah ketenangan. Hadis ni rawahu Tabrani, dibahaskan hadis ni hadis dhaif. Bukan hadis sahih, bukan hadis hasan, pangkat dia hadis dhaif. Tapi boleh tak diamalkan? Boleh diamalkan. Hadis dhaif dalam bab fadailul amal itu sah, boleh dipakai. Jadi tiba-tiba kalau tengok dalam apa? Dalam Irsyadul Fatwa, Mufti wilayah punya apa? Punya laman web tentang fatwa, ada sebut tentang ni. I'tamu tuzadu hilman. Pakailah serban, itu akan menambahkan ketenangan. Akan menjadikan menambah ketenangan, menambah kewibawaan. Jadi ada persoalan, hadis ni pangkatnya apa? Dibahas-bahas dalam laman web Mufti wilayah tu, Irsyadul Fatwa. Punya hadisnya hadis dhaif. Sekalipun hadis dhaif, dia masih boleh dipakai. Hadis bila tak boleh dipakai, ketika hadis tu hadis maudhu', hadis yang direka, hadis palsu, itu tak boleh dipakai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan katanya Rasulullah SAW, "Al-amaimu waqarul mu'min wa 'izzul 'arab." Serban itu merupakan kewibawaan orang-orang mukmin dan kemuliaan bagi orang-orang Arab. Fa idza wada'uha wada'u 'izzahu. Ketika seseorang itu meninggalkan serbannya, maka dia sebenarnya meninggalkan kemuliaan. Hari ini serban ditinggalkan tak oleh orang-orang Arab? Ditinggalkan tak? Ditinggalkan. Bahkan yang lebih banyak pakai serban tu orang Arab tu, orang bukan Arab. Orang Ajam lebih banyak pakai serban daripada orang Arab hari ini. Kerana orang-orang Arab hari ini beranggapan bukan yang soleh, bukan yang manhaj yang benar, yang ni manhaj yang tak benar. Pergi tengok dekat kalau kita buat umrah haji kan, tengok dekat Saudi sana. Ada ke petugas-petugas yang boleh serban lilit? Ada ke? Tak ada. Tidak ada, kerana bagi mereka menganggap bahawa serban yang dipakai Nabi itu adat saja, bukan daripada pakaian kemuliaan syariat Islam. Kenapa itu? Itu silapnya faham mereka terhadap serban. Dengan serban dipakai Rasulullah. Apabila meninggalkan pakaian ini, maka hilanglah kemuliaan di bangsa Arab. Dan sebab tu kalau kita tengok yang daripada masyarakat Arab, daripada bangsa Arab ni, siapa yang pakai serban daripada masyarakat orang-orang soleh, orang-orang yang terpencil, yang masih lagi menjaga serban, pemakaian serban. Tapi begitu Masya Allah, orang-orang Ajam, ulama-ulama daripada India, daripada Pakistan, daripada Bangladesh, daripada Afrika kan, itu lebih banyak memakai serban. Dan moga alhamdulillah Al-Azhar hari ini juga memakai serban. Al-Azhari, ulama-ulama Al-Azhari semua pakai serban. Hakikatnya kalau kita tengok kopiah putih atas merah tu, itu kopiah yang dimodify. Tu adik yang pakai kopiah merah putih tu kan, kan? Bagi contoh je. Jangan segan pula. Orang-orang Mesir dia ada terpus dia warna merah, betul tak? Warna merah.
Jadi tiba-tiba hari ni kenapa ulama-ulama Azhar, ustaz-ustaz Azhar pakai kopiah selalu macam tu, merah putih. Imam-imam dekat masjid negeri pun merah putih. Kenapa? Kerana itu nak mewakili Al-Azhar. Orang-orang Mesir Al-Azhar, mereka ni ada kartun merah. Kalau kita sokong, kita hitam. Jangan-jangan nampak sokong putih. Jadi tarbus orang-orang Mesir warna dia merah. Merah itu, selepas merah tu dia akan balut dengan serban. Jadi nampak warna dia putih merah. Bila dah biasa pakai putih merah, akhir jadi keluarlah kopiah macam tu. Putih merah. Begitu. Kan? Dan kadang-kadang ada yang kopiah lipat tu. Kopiah yang dia panjang tapi dia lipat tu. Merah kat sini, putih dia lipat dua. Itu nak mewakili kopiah yang memiliki serban. Itu modify, pakaian yang dimodify kan, supaya begitulah maksud saya tu. Faham ke apa yang nak dimaksudkan tu kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan para ulama kita mengajarkan kepada kita ketika nak pakai serban, baca ayat-ayatul kursi. Dan pakaian serban ni adabnya berdiri. Pakai serban adabnya berdiri, bukan duduk. Segala yang mampu berdiri, berdiri. Dan dalam riwayat Imam Tabrani, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil ama'id yaumul jum'ah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat ke atas orang-orang yang memakai serban pada hari Jumaat. Apa maksud Allah dan malaikat berselawat ke atas hamba-hambanya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ibu dan ayah, selawat ni dia ada 3 keadaan. Satu, selawat kita kepada Rasulullah ataupun kepada orang-orang yang lain, itu selawat manusia kepada manusia. Bila makna selawat manusia kepada manusia, itu maknanya doa. Kemudian ada yang namanya selawat apa? Allah kepada hamba-Nya. Selawat Tuhan Allah SWT kepada hamba-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi hamba-Nya tak? Hamba-Nya. Allah berselawat ke atas hamba-Nya. Allah berselawat ke atas orang yang pakai serban pada hari Jumaat. Itu tandanya apa? Itu tanda rahmah. Bila selawat Allah kepada hamba, itu tanda rahmah dan kasih sayang. Selawat manusia kepada manusia yang lain, itu tandanya doa. Maknanya doa. Apa selawat malaikat kepada manusia? Apabila malaikat berselawat kepada manusia, ataupun hitanu fil bahar. Orang-orang yang menuntut ilmu ni, katanya Imam Ghazali dalam hadis meriwayatkan, ketika seorang itu datang menuntut ilmu, malaikat dan segala haiwan-haiwan yang di atas daratan ataupun hitanu fil bahar, lain dan di dalam lautan, itu semua berselawat ke atas orang-orang yang menuntut ilmu. Malaikat ataupun haiwan kalau dia dah berselawat ke atas manusia, itu maknanya apa? Itu maknanya istighfar, memohon keampunan. Jadi dua benda orang yang memakai serban pada hari Jumaat dia akan dapat daripada maksud selawat tu. Pertama, apabila Allah berselawat ke atas mereka, dia akan dapat rahmah dan kasih sayang daripada Allah, yang mana kita semua akan masuk syurga dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah, bukan daripada amalan kita. Hatta kau, apakah kau juga begitu? Sahabat tanya kepada Rasulullah, apakah kau juga begitu ya Rasulullah? Ya, aku juga begitu. Masuk syurga kita dengan rahmat Allah. Yang kedua tadi, apabila malaikat ataupun makhluk-makhluk yang lain selawat kepada manusia, itu namanya istighfar, memohon keampunan. Jadi dua benda yang orang muslimin dapat ketika dia memakai serban pada hari Jumaat, melakukan solat Jumaat. Tak, saya malu nak pakai serban. Dan kejap lagi orang kata saya ulama alim kabir. Jangan pakai yang besar-besar tu, itu memang pakaian para ulama. Pakai yang lipat-lipat. Kita kalau lilit kepala dekat kenduri tu, kira serban dah. Kalau dia niat ittiba' sunnah, itu kira serban. Kalau pakai tak niat sunnah, itu kira serban dari segi bahasa. Tapi serban dari segi syariat yang membuatkan kita dapat pahala ketika memakainya, apabila kita niat ittiba' sunnah. Ketika kita niat untuk mengikut sunnah Rasulullah, dapat pahala. Jadi orang sing pakai serban dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Dari segi bahasa, ya serban, tapi tak dapat pahala kerana tak termasuk daripada makna syariat, makna syarak. Jadi pakai serban, ayah-ayah dengan sokongan ibunda-ibunda. Gitu.
Nanti ibu-ibu pergi nanti balik, pergi dekat Shopee, cari serban murah-murah. Cari serban murah-murah. Yang nipis-nipis dulu. Jangan yang 5 kaki, 6 kaki, 7 kaki tu pakaian para ulama tu. Cari yang ni 1 meter dulu, balut 1 kali balut. Tu pakai serban untuk hari Jumaat. Kalau jadi saya tiba-tiba solat dekat sini, nampak semua jadi yang kat depan ni semua pakai serban, Masya Allah, sejuk hati. Tapi benda ni berlaku. Ni saya nak kongsi sedikit pengalaman. Saya dulu tashkil, saya cerita tentang siwak ni siwak. Sebab saya sendiri alhamdulillah mengamal siwak ni daripada dulu lagi, daripada belajar lagi lah. Ada satu surau ni kecil je, surau ni dekat Taman Puncak Alam. Lepas habis dia tajuk siwak Rasulullah ni, saya perasan, saya tersenyum sendiri sebelum takbir tu. Sebelum nak takbir tu, tiba-tiba jemaah surau tu, minggu depan, bulan depan ni tu saya datang kuliah. Saf depan dengan 2-3 depan ni, semua keluar siwak. Tersenyum saya, terkejut. Maknanya apa? Saya perasan rupa-rupa ni AJK surau tu daripada dulu juga mengamalkan siwak. Jadi dia bagi sokongan kepada jemaah-jemaah yang lain untuk kayu siwak. Jadi jemaah-jemaah yang lain pun mengamal. Kayu siwak ni bukan adat. Ada orang kata apa? Sebab apa Nabi bersiwak? Sebab zaman dulu tak ada buruh gigi. Kalau Nabi ada buruh gigi, Nabi tak pakai kayu gigi. La ilaha illallah. Apa yang dipakai Nabi itu jangan ada alasan lah. Jangan ada alasan lah. Apa yang dipakai Nabi, yang dibuat Nabi, jangan ada alasan lah. Itu semua alat-alat apa? Alat-alat sunnah Rasulullah. Alat-alat kemuliaan sunnah Rasulullah. Jadi insyaAllah pakai serban. Ilah nama ni kena juga dalam mengamal ni. Hari Jumaat dah sebut kan, dan masuk dalam golongan yang mengajar tapi tak mengamal kan. Ilah nama. Kemudian katanya para ulama berkaitan dengan sunnah-sunnah serban, raka'atan bi imamah khairum min 70 raka'ah bi ghairi imamah, bila imamah. Rawahu Dailami. Disebutkan daripada Imam Dailami, 2 rakaat dengan imamah itu lebih baik daripada 70 rakaat dengan tidak menggunakan serban. Begitu juga dalam riwayat yang lain, 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat dengan yang tidak dengan menggunakan siwak. Dalam Bughiyah Mutarsyidin, dalam kitab Bughiyah Mutarsyidin, kitab Bughiyah ni antara kitab fiqh. Bughiyah Mutarsyidin ni kitab fiqh. Yang hari ini kitab fiqh tu menjadi rujukan para mufti dekat tempat kita dan seluruh di Mesir, di tempat kita. Bughiyah Mutarsyidin. Kitab ni pengarang ni daripada Yaman. Salatun bi imamah khairum min 70 raka'ah bi ghairi imamah. Solat dengan serban itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa serban. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada lagi tak tentang serban ni? Dan tidak memakai serban daripada kain-kain yang diharamkan, contohnya kain sutera, maka hukumnya jadi haram. Dan pakaian serban itu dijaga kebersihannya, dan ketika memakai serban itu tidak membuat perkara-perkara yang lagau ataupun perkara-perkara makruh. Jaga kemuliaan serban. InsyaAllah ni nanti semua dah pakai serban, habis dia kuliah ke, habis dia tahlil atas meja, berasa Masya Allah kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buka dulu serban tu. Sekali pun tak disolat pakai serban, alhamdulillah dah. Kejap lagi nak ambil apa orang kata pencuci mulut, bahasa lagi kan. Nak ambil pencuci mulut tu, buka dulu serban tu. Buka dulu serban tu supaya kita tak menjadi fitnah ke atas pakaian orang-orang soleh. Buka dulu serban tu. Alaikum bil imamah fa indaha sima al-malaikah wa alquha khalfa dhuhurikum. Hendaklah kalian itu memakai serban kerana semuanya serban adalah tanda pakaian para malaikat, dan letaklah hujung kain imamah tu pada belakang badan kalian. Tak depan boleh, letak belakang pun boleh. Malaikat pakai serban, antara yang dilihat para sahabat sendiri ketika dalam perang Badar, turunnya malaikat itu berpakaian putih dan berserban dan berkuda putih. Itu dalam perang Badar. Jadi serban dipakai orang-orang soleh.
Jadi pakai ni, pakaiannya ketika nak membuka imamah tu, maka dianjurkan untuk melepasnya secara perlahan-lahan sesuai dengan arah ketika kita memakai. Lawan je lah. Okay. Dan katanya Rasulullah SAW, farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu al-qalamid. Beza antara kami dengan orang-orang musyrikin itu adalah serban yang dipakai di atas qalamid. Qalamid ni penutup kepala. Apa beza dia? Rasulullah kata, beza kita dengan orang-orang musyrikin, zaman musyrikin dulu, orang-orang Arab yang belum masuk Islam, musyrik lagi. Beza kita pakai serban dengan mereka pakai serban. Kita kalau pakai serban, letak kopiah dulu, penutup kepala dulu, baru pakai serban. Beza dengan orang-orang yang musyrikin, mereka pakai serban tak menutup kepala. Jadi bukanlah nak bagi tahu pakai serban tu wajib tutup kepala dulu, tak wajib. Cuma nak membezakan kebiasaan adat. Kerana Rasulullah SAW ini sentiasa nak membezakan keadaan kaum muslimin dari segi pakaian, ibadahnya, tak nak nampak sama. Yang ini kita dah bahaskan dalam sikap Rasulullah SAW. Kita bagi dalam azan itu.